Alif lam ini kita hukumkannya sebagai Qamariyah. Soalan kita, kenapa kita hukumkannya sebagai Qamariyah, tuan-tuan dan puan? Kerana lam ini kita sebut. Faham? Kemudian kita tanya lagi, apa cara kita nak kenal itu adalah lam Qamariyah? Caranya adalah kita tengok pada lam. Lam ini ada tanda sukun. Lam ini ada tanda sukun. Itulah tanda untuk kita nak kenal ini adalah Qamariyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita terjemahkan Qamariyah ini dalam bahasa kita, dia membawa makna bulan. Waalaikumsalam. Dia membawa makna bulan. Apa kaitan bulan dengan lam ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kaitannya adalah ketika mana kita tengok bulan. Nanti kalau tengok bulan, tengoklah bulan, cuba tengok bulan. Kita akan nampak bentuk dia dengan bulan. Jelas kita nampak bentuknya. Border dia tu kita nampak dengan jelas. Waalaikumsalam. Betul tak? Bulat, sabit dan sebagainya. Jadi samalah dengan lam ini. Lam ini kita jelaskan dia punya sebutan. Itulah dia Qamariyah. Faham dah lagi? Siapa tak kenal Qamariyah lagi?